IJM Corporation Berhad mengumumkan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah menamatkan siasatan terhadap pengerusi bukan eksekutifnya, Tan Sri Krishnan Tan. SPRM mengesahkan siasatan berhubung tawaran pengambil alihan sukarela oleh Sunway Berhad telah diklasifikasikan sebagai No Further Action atau NFA. Ini bermakna tiada prosiding lanjut atau pendakwaan akan diteruskan terhadap beliau. Tan Sri Krishnan Tan menyambut baik keputusan itu dan menegaskan beliau sejak awal mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Beliau mengakui siasatan serta laporan media sebelum ini telah memberi kesan besar terhadap reputasi dan legasi kerjayanya. Keputusan ini amat dialu-alukan kerana saya sejak awal lagi tetap mempertahankan bahawa saya tidak bersalah, katanya dalam kenyataan 15 Mei 2026. SPRM turut mengesahkan siasatan tersebut tidak melibatkan IJM Corporation sebagai entiti korporat, menandakan penutupan rasmi isu yang mencuri perhatian dunia korporat.